Katakan kau memang ada bajet untuk beli satu SUV off-road sepenuhnya tapi yang mewah, ada dua model yang korang boleh dapat dekat pasaran sekarang. Satu model daripada GWN Tank 500 dan ni model baru, dan yang kat belakang sana ialah Toyota Land Cruiser tapi Recon. Okey, tapi kau boleh nampak ada satu lagi kereta kat sana kan. Okey, itu adalah BMW X3. Dia letak juga kat sini sebagai perbandingan, tapi yang untuk X3 tu lebih kepada perbandingan harga. Okey, sekarang aku nak tunjuk kat kau apa yang menarik pasal Tank 500 dan apa yang menarik juga pada Land Cruiser. Lepas tu kau pandai-pandai lah pilih yang mana satu suit your needs. Okey, kalau dari segi luaran, kita tengok secara mata kasar mungkin nampak kedua-dua model ni macam sama besar. Sebenarnya tidak. Tank 500 ni adalah lebih panjang, iaitu 5078mm, manakala Land Cruiser 4985mm. Okey, Tank 500 dia guna enjin 2.0 liter turbo bersama dengan sistem hybrid. Manakala model ini dia menggunakan enjin turbo juga, tetapi bersesaran sehingga 3.5 liter V6. Okey, jadi bila enjin besar, kau punya road tax pun mahal lah. Sebab itulah road tax untuk Land Cruiser ni adalah sekitar RM2,350. Manakala untuk GWN Tank 500 dia punya road tax cuma RM439.20. Alright, dari segi kuasa, Tank 500 dia menawarkan kuasa sehingga 346 HP dengan torque 648 Nm of torque. Manakala untuk model ini ataupun ialah 409 HP dengan 650 Nm of torque. Okey, dia enjin ni dia menggunakan ataupun dipadankan dengan kotak gear 10 automatic kelajuan, dan untuk tank dia menggunakan kotak gear 9 speed hybrid transmission. Model tank ni datangkan dengan beberapa ciri yang bagi aku cool lah. Yang pertama sekali ialah ni, automatic side step. So bila kau buka je pintu, dia akan buka secara automatik, dan kalau kau tutup, yes, dia akan tutup secara sendiri. Tapi kalau untuk yang Land Cruiser ni tak ada. Pak, dia ada yang fix macam ni. Dia fix macam tu je. Okey. Dan satu lagi ciri yang aku suka ialah dia punya pintu belakang ni, tank, kau kena buka dari segi dari tepi ni macam G-Wagon lah kan, lengkap dengan dia punya strap. Lepas tu kalau yang untuk yang Land Cruiser pula, dia punya boot belakang ni macam normal lah. Kau tekan button sini, dan dia buka macam ni. Okey, so dari segi harga, tank ditawarkan pada harga RM328,000, manakala yang model Land Cruiser ni korang boleh miliki pada harga RM450,000. So, aku rasa mana satu yang lebih baloi? Katakan komen kat bawah. Terima kasih, bye bye.